Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Fatih Izzati binti Sarwani. Hari ini saya akan membuat gam susu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gam dengan menggunakan kaedah peneculan. Antara bahan yang saya perlukan hari ini adalah seperti berikut: silinder penyukat, kertas turas, soda bikarbonat, air suling, kisar universal, cuka, penitis, dan ramuan paling penting sekali adalah susu. Langkah yang pertama adalah ambil susu dan sukat sebanyak 115 ml. Masukkan ke dalam beaker secara perlahan-lahan. Ambil susu ini dan panaskan. Tunggu selama beberapa minit. Ambil silinder penyukat dan sukat cuka sebanyak 25 ml. Dan masukkan ke dalam susu secara perlahan-lahan. Lakukan sehingga dia menjadi ketulan. Tutupkan api dan kemudian angkat dan sedia untuk ditapis. Tapis hingga ia menjadi ketulan. Masukkan ketulan berikut ke dalam beaker yang lain. Seperti ini. Masukkan air suling sedikit demi sedikit. Dan gaul hingga ia tidak menjadi ketulan lagi. Ambil sedikit dan uji nilai pH. Kalau ia berwarna begini, bermakna ia masih berasid. Tambahkan setengah sudu soda bikarbonat. Dan gaul hingga ia sepati. Uji nilai pH lagi sekali. Jika ia berwarna begini, maksud ia dah ketulan. Sekarang ia dah bersedia untuk diuji. Sekarang lekatkan. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini.
Kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan uji kaji ini adalah dengan menggunakan apa-apa asas atau alkali, ia dapat membantu menunjukkan cuka yang berasid. Sekian, terima kasih.